Tua, isu jenayah penipuan atau skam dalam talian atau di luar talian adalah takluk di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia berdasarkan Kanun Keseksaan Akta 574 khususnya Seksyen 420. Begitu juga dengan tindakan buli termasuk buli cyber yang merupakan satu jenayah di bawah bidang kuasa PDRM di bawah Seksyen 507B hingga G Kanun Keseksaan. Usaha untuk menangani isu-isu tersebut bagaimanapun memerlukan pendekatan whole of government atau kerjasama merentas kementerian dan seluruh kerajaan. Penglibatan MCMC dalam perkara ini meliputi aspek bantuan teknikal berhubung pembekalan maklumat dan analisa forensik digital bagi melancarkan siasatan pihak berkuasa. Dari 1 Januari 2022 sehingga 30 September 2025, MCMC telah mengemukakan sebanyak 139,880 permohonan kepada penyedia perkhidmatan untuk menurunkan kandungan berunsur penipuan dengan 133,348 kandungan berjaya diturunkan. Pecahan mengikut platform adalah seperti berikut. 78.31% adalah di platform Facebook, 19.49% adalah di platform TikTok. Ini antara yang paling besar. Bagi kandungan berunsur buli, sebanyak 50,160 permohonan telah dibuat dan 38,470 kandungan telah diturunkan bersamaan dengan 77%. Daripada jumlah yang saya sebutkan tadi, 79.24% kandungan buli cyber adalah di platform TikTok, Datuk M. Tua, dan 11.06% di platform Facebook, manakala 2.22% adalah di platform Tumblr. Tindakan penurunan ini dibuat berdasarkan aduan yang diterima serta garis panduan komuniti yang telah ditetapkan oleh setiap platform selaras dengan undang-undang tempatan. MCMC juga telah melaksanakan keperluan pelesenan bagi penyedia perkhidmatan pesanan internet dan media sosial yang memenuhi keperluan pelesenan untuk memohon dan mendapatkan lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi ASP C di bawah Akta 588 bermula 1 Januari 2025. Langkah ini untuk memastikan setiap penyedia perkhidmatan memikul tanggungjawab dalam menguruskan operasi mereka dengan baik di Malaysia, termasuk menangani kandungan penipuan dan buli. MCMC juga menerbitkan kod tata laku amalan terbaik untuk penyedia perkhidmatan pesanan internet dan penyedia perkhidmatan media sosial pada 20 Disember 2024 yang menggariskan tanggungjawab penyedia perkhidmatan dalam melindungi pengguna media sosial daripada kandungan memudaratkan. Selaras dengan pindaan kepada Seksyen 233-1 Akta 588, kandungan palsu yang disebarkan dengan niat untuk melakukan fraud dengan izin atau kecurangan kepada mana-mana orang merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum dengan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali, dan denda selanjutnya RM5,000 sehari setiap hari kesalahan diteruskan jika disabitkan kesalahan. Kerajaan juga telah menggubal Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau Akta 866 bagi meningkatkan dan menggalakkan keselamatan dalam talian di Malaysia untuk mengawal selia kandungan memudaratkan dan mengadakan peruntukan bagi kewajipan dan obligasi pemberi perkhidmatan aplikasi, pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan dan pemberi perkhidmatan rangkaian bagi mengekang isu seperti penipuan dan buli dalam talian. Waktu ini, MCMC sedang membangunkan instrumen subsidiari di bawah Akta 866, di mana peraturan dan kod yang sedang dibangunkan MCMC turut memberi tumpuan kepada isu-isu berkaitan, termasuk berkenaan pengurusan risiko dalam talian. Selain itu, Jawatankuasa Khas bagi menangani isu buli cyber telah ditubuhkan susulan keputusan Jemaah Menteri pada Julai 2024 melibatkan Kementerian Komunikasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Digital dan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Jawatankuasa ini turut disokong oleh pasukan khas yang terdiri dari MCMC, PDRM serta Jabatan Peguam Negara yang berperanan memperkukuh tindakan bersepadu dalam menangani buli cyber. Susulan itu, Kementerian Komunikasi melalui MCMC melaksanakan koordinasi dan kolaborasi rapat bersama PDRM menerusi platform strategik Jawatankuasa Jenayah Cyber PDRM MCMC. Platform ini membolehkan kedua-dua pihak bertindak pantas dan berkesan termasuk untuk menangani insiden jenayah dalam talian seperti buli cyber dengan pendekatan penguasaan yang lebih tersusun. Terkini, Mesyuarat Jemaah Menteri pada Ogos lalu bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Khas menangani isu buli bagi mengawal selia isu buli di pelbagai peringkat dengan tujuan menggubal undang-undang dan melaksanakan pendekatan menyeluruh yang merangkumi pencegahan, pendidikan dan penguasaan.
Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Padang Rengas soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Betul. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan. Datuk Yang Betul, kita sering lihat mangsa skamer bukan sahaja kehilangan wang simpanan, malah trauma dan hilang keyakinan diri. Justru, adakah kementerian bersedia mengambil langkah yang lebih tegas dari segi undang-undang dan tindakan pantas rentas agensi supaya masalah ini tidak terus menjadi virus digital dalam masyarakat kita? Dan apakah kementerian bersedia meningkatkan kerjasama strategik dengan platform antarabangsa seperti Meta, TikTok dan Telegram untuk mewujudkan pusat tindak balas pantas di Malaysia agar laporan kes scam dan buli dalam talian dapat disiasat serta disekat dalam tempoh 24 jam. Sekian. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih, Yang Berhormat. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan, salah satu dari masalah, Datuk Ketua, ialah kewujudan akaun-akaun palsu yang mana banyak daripada aktiviti scam ini dia bergerak di sebalik wajah-wajah ataupun akaun-akaun yang tidak benar. Kalau kita lihat setiap hari, kalau kita semak dalam contoh dalam platform Facebook yang merupakan antara platform paling kerap digunakan oleh scammer, sebanyak 78% daripada semua kandungan scam ada di Facebook. Banyak daripada akaun-akaun ini tidak boleh disahkan identitinya. Itulah antara sebab kenapa di pihak kementerian antara mesej yang telah disampaikan kepada platform-platform ini adalah apa disebut dengan izin identity verification. Kerana kita dapati bukan hanya untuk aktiviti scam tapi judi dalam talian. Banyak daripada kandungan ini disebarkan, diwar-warkan dan iklan-iklannya dijual kepada akaun-akaun palsu yang mana kita tak boleh sahkan identiti mereka ini. Nampak macam perempuan cantik tapi sebenarnya robot, bukan orang pun. Dan saya bagi peringatan kepada semua ahli-ahli yang berhormat terutama dan juga mereka yang hadir untuk menyaksikan, bukan semua yang berinteraksi dengan kita dalam media sosial ini orang betul. Ya, kadang-kadang dia bukan orang pun. Rupa macam perempuan cantik tapi sebenarnya mungkin lelaki. Jadi ini peringatan kepada semua sentiasa berhati-hati kerana waktu ini platform-platform belum lagi melaksanakan pengesahan identiti terutama termasuk juga untuk mengesahkan umur bagi pemilik akaun media sosial. Ini antara perkara yang sedang dibincangkan oleh pihak MCMC dalam pertemuan mereka dengan beberapa platform utama di Singapura minggu ini. Silakan Yang Berhormat Betung. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih kepada Menteri juga telah menjelaskan pelbagai perkara mengenai isu buli dan skema ini. Dan bagi saya literasi dan kesedaran digital yang amat penting lah untuk kita sama-sama membantu rakyat kita supaya tidak terperangkap dari masalah ini. Dan saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah inisiatif literasi digital baharu di bawah kementerian untuk kita melatih pengguna khususnya para pelajar sekolah dan juga warga emas supaya lebih peka terhadap taktik skema dan bahaya buli. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Sejak 21 Januari 2025, Kementerian Komunikasi melalui MCMC telah melaksanakan kempen Internet Selamat, Yang Berhormat. Dan sehingga kini, sehingga 30 September, kempen Internet Selamat yang berhasrat untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang keselamatan dalam talian, termasuk dalam isu buli cyber, termasuk dalam isu scam, yang sebagai permulaan menyasarkan pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah serta pelajar-pelajar IPTA dan IPTS telah setakat 30 September, kempen Internet Selamat telah dilaksanakan di 3,825 institusi pendidikan dengan penyertaan lebih 218,000 peserta dan 337 program telah dilaksanakan untuk masyarakat umum melibatkan lebih 220,000 peserta di seluruh negara.
Nanti saya akan berhubung terus dengan Yang Berhormat untuk mungkin kita setkan satu program di kawasan Yang Berhormat khususnya. Terima kasih. Terima kasih.